Mak, buka puasa kayak gini nak makan kuih menda. Aku rasa nak makan beka ubi je. Beka ubi? Lah, takkan mak nak suruh hang pergi cakur pakai baju lawa-lawa gini. Punah baju Jangan tanya aku mak majak benda Dah biarlah hang pergi cakur kayak gini ngajak pula tak boleh makan beka ubi kan. Marah seorang. Mula-mula kita cakur ubi dulu. Kita tarik ubi. Ya. Sikit lagi. Hoto bapak besar ubi. Mak ayah ambil boleh dah ubi kayu sepahang. Bapak besar ubi panjang jengkong. Basuh ubi kayu. Basuh bersih-bersih. Pasir dia tu. Koyak ubi kayu. Siap koyak. Kita basuh bersih-bersih. Lepas basuh, kita mesing ubi. Lepas mesing, kita tapih air ubi. Kita masuk air nisang. Borang pandang 2-3 lap. Masuk sapa air nisang cair. Ubi kayu kita mesing tadi dalam pohon nisang. Gau-gau sapa sebati. Bu garang sikit. Cedok bu dalam loyang. Sebab kita nak kukuh je kat gini. Kukuh beka ubi. Sebelum lina ku terkenang, air mata terus berlinang. Di dalam mimpi terbayang-bayang, senyumanmu masih terngiang. Saat berjaga dari mimpinya, hati terus tertanya-tanya, kenapa ku masih di dunia, walhal kekasihku di syurga. Saat berjaga dari mimpinya, hati terus tertanya-tanya, kenapa ku masih di Malaysia, walhal kekasihku di Madinah. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Ubi alik bawah kita masuk dah. Kita nak buat kepala dia dulu. Buah satang, buah air, buah garang, buah tepung beras, kucah-kucah-kucah. Kita kucah kepala satang atas dapur. Kita kucah sokmo sampai dia pekat ledok. Jangan tinggal. Kepala beka ubi kita masuk dah. Letak kepala dia atas ubi. Beka ubi kita masuk dah. Boleh buat dalam bekah. Sedapnya beka ubi buat buka puasa. Bismillah.